Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, dan kita masih lagi membahaskan surah Al-Hadid, surah yang ke-57 dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 9. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 10 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermaksud, dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah, padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi serta segala isinya. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan, ya, mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan harta serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Dan ingatlah, Allah Ta'ala maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 10 dan ayat selepas ini ayat-ayat Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang betapa penting kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sepatutnya tidak ada sesuatu yang menghalang kita daripada menginfakkan sebahagian harta kita di jalan Allah. Maka pada ayat ini kata Allah Ta'ala, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أي وَمَا الَّذِي يَمْنَعُكُمْ مِنَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Apakah yang menghalang kamu daripada menginfakkan sebahagian harta kamu di jalan Allah? Apa yang menghalang kamu? وَهِيَ تُرُقُ الْخَيْرِ كُلُّهَا. Yang mana berinfak di jalan Allah Ta'ala tu jalan kebaikan, semuanya jalan kebaikan. وَيُوجِبُ لَكُمْ أَن تَبْخَلُوا, ya, dan membuat kamu bakhil, kedekut, ya. So Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Apa yang menghalang kamu, yang menegah kamu sehingga kan kamu tidak mahu berinfak di jalan Allah, kamu menjadi bakhil, padahal berinfak di jalan Allah Ta'ala itu merupakan jalan kebaikan, jalan untuk mendapatkan ganjaran terbaik daripada Allah Ta'ala. Walhal laysa lakum syai',
hakikatnya tidak adalah sesuatu pun daripada harta kamu itu milik kamu. Jadi sebenarnya harta yang kita kata milik kita bukanlah milik kita. So kalau bukan milik kita, sepatutnya kita tidak kedekut daripada menginfakkan sebahagian harta yang Allah titipkan kepada kita untuk digunakan di jalan Allah. Sepatutnya kita tak kedekut. Tapi memang satu perkara yang sangat pelik daripada kita manusia ni, kita kedekut dengan sesuatu yang bukan milik kita. Dan yang lebih pelik lagi, kita merasa harta itu milik kita padahal milik Allah. Kalau ada orang mengaku, meyakini harta orang lain sebagai harta dia, apa agaknya kita kata? Mungkin satu sisi kita akan merasa pelik dengan orang tu. Bahkan di sisi lain mungkin kita akan mengatakan dia ni dah gila dah ni. Kenapa? Sebab dia mengakui, mendakwa bahawa harta orang lain adalah harta dia. Dan dia nak mengatur sesuka hati dia, sekehendak diri dia. Mungkin ni kita rasa manusia pelik. Manusia ni dah rosak akal dia ni. Begitulah hakikatnya kita pun. Kita dengan Allah Ta'ala. Ya, sebenarnya tak ada milik kita. Maka oleh kerana bukan milik kita, sepatutnya kita tak kedekut. So harta tu milik siapa? Milik Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ni, walillahi mirathus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah Ta'ala lah, Allah Ta'ala lah yang mewarisi segala yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya fajami'ul amwal, semua harta ni satantaqilu min aydikum aw tanqiluna anha thumma ya'udu ila malikihi tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala lah hakikatnya yang memiliki seluruh harta kekayaan yang ada di langit dan di bumi. Maka harta yang kita kata harta kita bukanlah harta kita. Buktinya apa? Buktinya setiap harta yang kita kata milik kita, suatu hari ia akan berpindah daripada tangan kita, atau kita akan meninggalkannya dan ia kembali kepada pemilik aslinya. Siapakah pemilik aslinya? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pemilik aslinya. Sebab itulah dalam Islam kita mengenali hukum waris. Hukum waris ni ialah pembahagian harta pusaka. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, bahagian-bahagian harta pusaka. Suami dapat berapa, isteri dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, dan seterusnya. Detail Allah Ta'ala sebut. Kenapa? Sebab selepas kita meninggal dunia, harta kita tu akan berpindah kepada pemilik aslinya. Siapa pemilik aslinya? Allah Ta'ala. Akan kembali kepada Allah. So semasa kita hidup, harta ni Allah Ta'ala setakat pinjamkan dekat kita, Allah titipkan dekat kita. Kalau kita meninggal, dia akan kembali kepada Allah. Maka harta kita selepas kita meninggal dunia, ia akan menjadi milik Allah. Maka Allah Ta'ala lah yang menentukan macam mana cara membahagikan harta ni. Maka misalnya kalau suami meninggal, isteri dia akan dapat 1/4 kalau tak ada anak. Dia akan dapat 1/8 kalau ada anak.
Demikian juga anak-anak, ya, bahagian anak lelaki sama dengan 2 bahagian anak perempuan. Siapa yang menentukan pembahagian ni? Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala yang menentukan pembahagian tu? Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Sebab harta tu dah milik Allah, kembali kepada pemilik aslinya, bukan lagi milik kita. Kita dah meninggal dunia. So oleh kerana itu faqtanimu al-infaq madamatil amwalu fi aydikum, maka berinfaklah, manfaatkanlah harta itu untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala selagi mana harta itu ada pada tangan kamu. Selagi mana harta itu ada pada tangan kita, manfaatkan untuk berinfak di jalan Allah. Ia akan menjadi saham akhirat kita. Ia akan kekal menjadi milik kita. Ya? Manfaatkan kesempatan tu. Ya. Kerana harta yang betul-betul menjadi harta kita tu hanya 3 saja. Pertama, apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai. Dan dua-dua ni semua akan binasa. Yang ketiga, ma tasaddaqta, apa yang kau sedekahkan, apa yang kau infakkan di jalan Allah, itulah yang akan kekal menjadi harta kita buat selama-lamanya. So kalau kita ingin harta Allah yang Allah titipkan kepada kita ni kekal menjadi milik kita, maka infakkanlah di jalan Allah. Maka sebenarnya tidak ada yang menghalang manusia daripada berinfak di jalan Allah. Pertama, harta yang Allah perintahkan untuk diinfakkan tu harta Allah, milik Allah, bukan milik kita. Ya. Yang kedua, kalau kita berinfak, harta tu akan kekal menjadi milik kita, keuntungan untuk kita. Maka tak ada yang menghalang manusia daripada berinfak kecuali pertama, kejahilan dia. Dia jahil. Kenapa kita kata jahil? Sebab dia tak tahu bahawa sebenarnya harta tu milik Allah. Dia tak tahu bahawa sebenarnya kalau dia infakkan, harta tu akan kekal menjadi milik dia. Pertama, dia jahil. Yang kedua, kurang iman. Ya, kurang iman. Ya, sebab ganjaran sedekah ni, infak di jalan Allah Ta'ala ni tidak selalu langsung Allah Ta'ala beri. Ya, maka hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja yang akan mahu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini antara sebab-sebab utama kenapa orang tidak mahu berinfak. Akhirnya muncullah sifat bakhil, sifat tamak. Itu semua antara sifat-sifat yang menghalang kita manusia ni untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Padahal sebenarnya kalau kita mahu melihat realiti daripada infak tu, maka tidak ada yang menghalang kita untuk berinfak. Kita akan menjadi insan yang suka berinfak di jalan Allah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berinfak. Harta yang Allah perintahkan tu diinfakkan tu sebenarnya milik Allah Ta'ala. Ya, kalau kita infakkan akan kekal menjadi milik kita, ganjarannya untuk kita, kemanfaatannya kita yang akan menikmati. Ya. Baik. ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, dalam ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan amal itu sesuai dengan keadaannya. Jadi amalan yang sama dilakukan dalam keadaan yang berbeza, ganjaran dia pun berbeza. Contoh berinfak ketika mana kita punya banyak harta dengan sedikit harta, sama-sama berinfak. Misalnya ketika dia berharta, dia infak RM1,000, dengan ketika mana dia tak berharta, dia berinfak RM1,000. Pahala dia sama tak? Tak sama. Kenapa? Cabaran berinfak ketika mana dia susah, kekurangan harta, itu lebih besar berbanding berinfak ketika mana dia banyak harta. Walaupun jumlah infak dia sama-sama RM1,000 misalnya, tapi balasan dia mesti berbeza.
Kenapa? Bihasabil hal. Ya, pahala daripada amal ibadat yang kita lakukan tu, ia amat bergantung dengan bagaimana keadaan kita ketika mana kita menginfakkan itu di jalan Allah Ta'ala. Ya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Tidaklah sama daripada kalangan kamu orang yang berinfak di jalan Allah serta berperang min qablil fath, ya, sebelum al-fath, sebelum pembukaan. Ya, nanti kita akan bahaskan apa maksud dia. Ulaika a'zamu darajatan, mereka yang berinfak dan berperang sebelum al-fath itu mendapatkan darjat yang lebih tinggi berbanding orang-orang yang berinfak dan berperang selepasnya. Ya. Al-muradu bil fath huna, yang dimaksudkan al-fath dekat sini, huwa fathu Hudaybiyah. Maksudnya, kata Al-Imam As-Sa'di, ialah fathu Hudaybiyah. Kita tahu ada yang dikenal sebagai perdamaian dekat Hudaybiyah, ya, yang mana selepas perdamaian itu penyebaran agama Islam, sekatan-sekatan terhadap umat Islam dibuka, maka keadaan umat Islam dalam berdakwah jauh lebih mudah berbanding sebelum. Ya, ada juga ulama yang mentafsirkan sebelum al-fath dekat sini bermakna pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Maka tidak sama infak dan orang yang berperang sebelum Fathu Makkah dengan selepas Fathu Makkah. Ada juga yang mentafsirkan demikian. Ya, yang jelas tidak sama ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beriman, yang berinfak di jalan Allah dan juga berperang di jalan Allah sebelum keadaan membaik. Ya, seperti sebelum berlakunya perjanjian dekat Hudaybiyah, ya, atau bahkan sebelum Fathu Makkah. Tak sama dengan orang yang melakukan infak dan juga berperang selepasnya. Kenapa? Sebab cabaran jauh lebih besar untuk berinfak, untuk berperang sebelum Fathu Hudaybiyah ataupun Fathu Makkah itu jauh lebih sukar berbanding selepasnya. Ya, maka ganjaran mereka, darjat mereka yang berinfak dan berperang, berjihad sebelum Fathul Hudaybiyah ataupun Fathu Makkah itu lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, sebab cabaran yang mereka hadapi jauh lebih besar. Ini pengajaran bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan ganjaran yang besar, ya, maka berusahalah untuk terus melakukan amal-amal kebajikan sekalipun kita tengah berada dalam kesukaran. Ramai manusia, mereka memilih meninggalkan amal-amal kebaikan oleh kerana mereka tengah menghadapi kesukaran. Maka saya ada berjumpa, bukan ada berjumpa, ramai orang meninggalkan kuliah-kuliah agama, meninggalkan surau, meninggalkan aktiviti-aktiviti agama semata-mata dia tengah menghadapi kesukaran. Sepatutnya amal-amal kebajikan kita kena kekalkan. Bahkan kalau boleh kita tingkatkan ketika mana kita menghadapi kesukaran hidup. Kenapa? Ganjaran dia jauh lebih besar. Kerana kita menghadapi cabaran yang lebih besar. Ya, semakin besar cabaran suatu amal kebaikan yang kita lakukan, maka pahala dia makin besar. Sekalipun amalan itu sama, seperti yang saya sebut tadi, berinfak RM1,000 ketika mana kita senang dan susah, pahala dia berbeza.
Walaupun jumlah infak kita sama-sama RM1,000, tapi pahala dia pasti berbeza. Pahala dia pasti berbeza. Ya. Kalau sebelum ketika mana kita susah, cabaran dia lebih besar berbanding ketika mana kita senang, kita lapang. Ya. Baik. Demikian juga dengan solat, puasa, ya, serta amalan-amalan yang lainnya. Ya, semakin berat cabaran sesuatu, maka semakin besar pula ganjarannya. Melalui ayat ni, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadha yadullu ala fadli sahabati kullihim. Ayat ni menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Sebab ghalibuhum aslama qabla al-fath. Sebab kebanyakan daripada para sahabat itu, mereka masuk Islam sebelum Fathul Hudaybiyah. Ya? Bahkan sebelum Fathu Makkah. Kebanyakan sahabat masuk Islam sebelum itu. Artinya mereka berinfak dan berjihad sebelum itu. Maka mereka mendapatkan a'zamu darajah. Ya? Maka walaupun kita melakukan amalan yang sama dengan amalan yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pada masa dahulu, percayalah ganjaran dia tak sama. Kenapa? Cabaran mereka jauh lebih susah berbanding kita. Dahulu mereka nak sembahyang saja susah. Kita hari ini nak sembahyang begitu mudah. Tempat begitu cantik, surau kita begitu istimewa, ya, dengan aircon dia, dengan tempat dia yang cantik, bersih, fasiliti yang begitu lengkap. Para sahabat dahulu, Masya Allah, ya, mereka berada dalam kesusahan, cabaran agama yang begitu berat, tapi mereka masih tetap melakukan amal ibadah. Maka ganjaran mereka tentulah tak sama dengan kita. Kita tak payah cemburu, ya, suatu hari di akhirat kita tak payah cemburu. Sebab apa? Perjuangan mereka lagi berat daripada kita, cabaran mereka lagi berat daripada kita, ya. Baik. Walamma kana at-tafdil baina al-umur qad yutawahhamu minhu naqsun wa qadah fil mafdul, ihtaraza ta'ala min hadha biqawli. Ya, ketika mana ada orang yang macam salah faham lah, ya. So ayat tadi jangan sampai membuat kita salah faham, seolah-olah orang yang berinfak dan berperang selepas Fathul Hudaybiyah ataupun Fathu Makkah sudah tidak bernilai lagi. Tak. Tetap mereka mendapatkan keutamaan. Maka Allah Ta'ala sebut, wa kullu wa'adallahu al-husna. Tiap-tiap daripada mereka yang berinfak dan berjihad di jalan Allah sebelum Fathul Hudaybiyah ataupun Fathu Makkah atau selepasnya, masing-masing daripada mereka Allah Ta'ala janjikan kepada mereka al-husna, ganjaran terbaik. Ma huwa al-husna? Al-jannah, syurga. Ya, walaupun darjat mereka kata Allah Ta'ala berbeza, tetapi masing-masing mendapatkan ganjaran terbaik. Jadi jangan sebab ini kita pandang rendah kepada amal-amal yang dilakukan ketika mana sudah senang. Misalnya kita melihat orang berinfak sebab dia kaya, ada orang kaya berinfak, lalu kita pandang rendah, yalah ni pahala dia kecil je ni, sebab memang duit dia banyak, harta dia banyak, so pahala dia pun sikit je ni. Jangan. Setiap amal kebajikan yang dilakukan, sama ada cabaran itu berat ataupun tidak, Allah pasti beri ganjaran terbaik. Namun kita tak boleh nafikan bahawa nilai amalan yang dilakukan ketika mana susah dengan senang itu pastilah berbeza. Tapi masing-masing mendapatkan ganjaran terbaik daripada Allah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing daripada mereka Allah janjikan al-husna, kebajikan, iaitulah syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah Ta'ala maha mendalam pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Maka Allah Ta'ala tahu bila amalan tu kita buat, cabaran apa yang kita hadapi ketika mana melakukan amal tu, Allah Ta'ala tahu dengan detail. Ya. Jadi amalan yang sama
Allah Ta'ala tahu secara detail. Sama-sama sembahyang misalnya, tapi satu untuk sembahyang ni cabaran dia begini, satu cabaran ni, semua Allah Ta'ala tahu. Maka Allah dapat memberi ganjaran dengan portion dia yang sesuai. Ya, fayujazi kullam minkum ala ma ya'maluhu min amali. Maka Allah Ta'ala akan memberi ganjaran daripada masing-masing kamu, ya, sesuai dengan amalnya, dan itu semua Allah Ta'ala tahu. Baik, kita teruskan ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-11, Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, supaya Allah melipat gandakan balasannya, dan selain itu ia akan beroleh pahala yang amat besar. Ya. Ayat ni hasun 'ala nafaqati fi sabilih. Ayat 11 ni merupakan motivasi, dorongan untuk berinfak di jalan Allah. Ya. Li'anna al-jihad mutawaqqifun 'ala an-nafaqati fihi. Kerana jihad yang memerlukan infak. Ya. Jihad itu tidak ada yang percuma. Semua memerlukan kepada kos yang tinggi. Sama seperti pada zaman moden sekarang. Peperangan itu bukan sekadar tentang mengalahkan ataupun tidak, tapi di sana perlukan kos yang sangat tinggi. Maka semakin tinggi kos peperangan seseorang, suatu negeri, kemungkinan mereka menang semakin besar. Ya. Begitu juga zaman Nabi SAW. Jihad itu memerlukan derma, infak. Bukan sekadar teriakan Allahu Akbar. Tak ada bekalan. Memerlukan kepada infak, derma daripada kaum muslimin. Sama juga hari ini. Kalau kita nak Islam ni maju, kita tak boleh nak percuma. Tak ada yang percuma. Ya? Cuma beza dia, kalau harta kita gunakan untuk dunia, akan dia habis begitu sahaja. Tapi kalau harta kita gunakan untuk perjuangan agama Allah, maka ia akan kekal menjadi milik kita dan kita dapat ganjaran. Ya. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Sesiapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Ya. Maksudnya dekat sini, dia berinfak di jalan Allah. Allah Ta'ala sebut qard. Qard itu pada asalnya bermakna hutang. Kenapa? Hutang itu sesuatu yang wajib dibayar. Maka infak kita seolah-olah hutang bagi Allah yang wajib Allah Ta'ala bagi ganjaran. Tapi ingat, mesti qardan hasanan. Infak ataupun pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik ni macam mana? Pertama, khalisatan liwajhillah. Diikhlas kerana Allah. Yang kedua, muwafaqatan limardatillah, sesuai dengan redha Allah. Min malin halalin tayyibin, halal, harta yang diinfakkan itu halal. Kalau ini semua terpenuhi, maka Allah Ta'ala sebut dia sebagai qardan hasanah, pinjaman yang baik. Maka kata Allah, fayudha'ifa lahu, Allah Ta'ala akan lipat gandakan kepada dia at'afan kathirah, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Ya. Berlipat-lipat kali ganda. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, ya. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahawa bandingan orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala tu 1:700. Begitu banyak. At'afan kathirah. Allah lipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya. Selain Allah Ta'ala lipat gandakan, walahu ajrun karim, dia mendapatkan ganjaran yang sangat mulia lagi. Ya. Apa dia? Dia mendapatkan syurga daripada Allah Ta'ala. Maka salah satu asbab manusia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, ia menginfakkan, ia mendermakan harta yang Allah titipkan kepada dia untuk digunakan di jalan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik
untuk mendermakan, menginfakkan sebahagian harta Allah yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kan itu kekal menjadi milik kita sampai ke akhirat. Dan moga-moga dengan itu kita mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita diizinkan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.